Selamat Hari Raya anda yang dengarkan kami Generasi Cool Beraya. Pak Nil, Haiza, Muaz #sama-sama berkat. Baik, dan kita bersama dengan dua adik-beradik kembar hari ini, iaitu Fahimi Rahmat dan Firdaus Rahmat, yang menjadi wakil untuk generasi Z. Nampak gayanya raya sejak adik awak kahwin tak sama lagi dah macam raya kembar awak sebelum berkahwin kan. Dah lain dah. Macam mana rasa beraya pertama kali tanpa adik kembar? Lain tak? Dia Lelaki macam perempuan berat ni juga sebenarnya. Sebab kita memang kawan saya dia je. Kan? So bila sometime kahwin tu pun memang saya ada dengan dia. Sebelum saya lepaskan, okey lah, tak apalah. Tapi dia kurang sikit sedih sebab saya beraya dengan mak dengan ayah saya. Tak ada yang teman. Mak ayah saya ada. Yang lain semua dah kahwin. So tinggal lah 3. Tapi kau sedih tak sebenarnya? Sedih saya juga kan. Dan awak walaupun awak dah berkahwin, awak tak beraya dengan Dia happy lah. Ya. Happy lah Pak Nil. Ada pasangan. Single. Masa tu lah. Tapi awak ni kembar yang seiras, maksudnya kalau demam seorang yang lain. Ya. Oh ya, dari dulu je tu. Kalau saya demam, lama sikit dia demam pula. Kalau dia macam demam, tu kita tapi tak demam serentak. Oh, tak demam serentak. Tak tahu lah Pandai orang pula lain. bagi-bagi Tapi adakah sampai dah dewasa sekarang? Sampai dewasa sama. Kalau saya jumpa dia kat balik rumah kan. So, kau demam habis lah. Oh, dah tahu dah. Oh. Dari segi macam, let's say kalau awak dalam susah hati, seorang lagi dapat rasa tak? Itu Ada tak macam kau Insting. kira ada tak seorang telefon insting macam kau ada kira dulu lah. dulu Time belajar dulu. Ada. Macam kadang kau kat mana Dos? Okey, aku tak sedap lah. So lah selalu call lah. Sekarang dia jarang lah. Sebab sekarang dia sedih, dia ada orang lain dia Kan? cerita. Dan lagi satu, kita kan menyelami jiwa untuk kembar ni selalunya perempuan yang jangan sedih lah kakak kita dah ni kan. Lelaki ni kita tak tahu macam mana kan. Sama Kisah dia juga lain, kan? diorang juga. ini Brother. selalu ada orang benda yang dia nak cerita bersama. Banyak benda dia dah tak ada dah. Tapi sebaiklah ada phone kan, boleh WhatsApp. Tak ada lah terpisah sangat. Okey. Siap. Kita nak main game. Kita nak tunjuk gambar kuih-kuih biskut lama raya. Korang kena teka nama kuih ini. Okey, Okey. Aizah ada 2. Pak Ni ada 2 ke? Saya ada 10. Dah. Aizah punya simpan je lah. Yang mana je lah. Okey. Aizah tahu juga kuih ni kan. Okey, kuih yang pertama. Kuih yang pertama. Okey, kuih apakah ini? Allah, dia bagi ni pula. Dia macam makan tadi ni. Oh ya. Tadi. Saya tahu nama dia. Saya teka. Okey, silakan. Apa? Batang buruk. Betul. Betul. Okey, satu lagi. Apa hati? Ni Aizah. Oi. Oh, dia favourite saya. Saya pun lupa nama dia apa. Allah. Apa? Ini Ni. Tapi makan kan? makan. Sedap ni. Sedap ni kudapan. Apa nama dia? Apa? Bagi. Ya memang bijan, jangan panggil kuih bijan pula. Bulat. Ke kacang. Bulat kuih. Nama kuih bulat tak sedap tu, kuih bulat. Itu lah kuih bulat. Kalau orang lama selalu tak apa lah. Sedap ni. Bagi je lah satu. Bulat bijan. Namanya ialah buah rotan. Oh, buah rotan. Baik, kejap lagi kita akan terus beraya lagi. Seronok bila Pak Nil dah sebut mengenai kuih raya. Lapar pula rasa Terus raya bersama kami. Makan. Cool FM.